Bulan lepas, 1 dinar ni lebih kurang 2,300. Sekarang dah hampir 2,600. Siapa simpan bulan lepas, hari ini dah untung. Emas ni bukan untuk untung cepat. Emas adalah perlindungan kekayaan. Ramai orang masih fikir emas ni macam saham, beli masa murah, jual pula masa mahal. Sebab tu ramai yang kecewa bila harga tu panik, tak sabar nak tunggu naik. Tapi masalah sebenar bukan pada harga emas. Masalahnya kita yang tak faham nilai duit kertas yang makin jatuh. Dulu, duit kertas hanyalah wakil kepada emas. Tapi sejak tahun 1971, bila Amerika tamatkan sistem Bretton Woods, dolar tak lagi disandarkan kepada emas. Maknanya, mereka boleh cetak duit ni bila-bila masa je. Banyak duit dicetak, lagi cepat nilai duit kita jatuh. Contoh paling jelas, krisis kewangan Asia 1997, nilai ringgit jatuh hampir separuh daripada RM2.50 jadi RM4.70 untuk 1 USD. Nombor dalam akaun bank kita sama, tapi kuasa beli kita jatuh 50%. Tapi emas, harga naik masa krisis sedang berlaku. Siapa simpan emas waktu tu? Mereka memang terselamat. Satu, negara besar simpan reserve emas. Contohnya macam Amerika, Jerman, bahkan Tun Mahathir pernah cadangkan dinar emas untuk perdagangan global. Kerana emas tak boleh dicetak, tak boleh dimanipulasi dan nilainya sentiasa kekal. Kalau anda nak kekayaan selamat untuk jangka panjang, simpan semua dalam duit kertas. Alihkanlah sebahagian kepada aset yang lebih selamat macam emas ni. Dan aset yang paling stabil sejak ribuan tahun lagi. Jadi, kalau nak selamatkan nilai ringgit anda, mulalah simpan emas sekarang. Nak mulakan simpanan emas? Boleh isi borang sign up di bawah atau DM untuk saya bantu dan bimbing untuk langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.